Hai semua, Natasha di sini. Selamat datang ke satu lagi video di saluran kami. Hari ini, jom kita sama-sama kenali seorang model dari Mexico yang kini semakin popular di media sosial, Alejandra, yang lebih dikenali secara dalam talian sebagai Alimia Rosas. Dia dilahirkan pada tahun 1993 dan telah menarik perhatian ramai peminat dengan bentuk tubuhnya yang mengagumkan serta gaya hidup sihat yang sering dikongsi di media sosial. Bila kita tengok badan Alimia yang begitu mantap, memang tak boleh tak tertanya, apa rahsia di sebalik bentuk badan dia yang hebat ni? Jawapannya terletak pada komitmennya dalam latihan, terutamanya dalam angkat berat. Alimia sangat konsisten pergi ke gym. Dan hasil yang kita nampak pada tubuh badannya adalah bukti kesungguhan dan ketekunannya selama bertahun-tahun. Di akaun Instagram dia, kita boleh lihat pelbagai sisi kehidupannya, sesi fotografi, video senaman dan juga saat-saat bersantai. Dia juga amat menggemari alam semula jadi dan aktiviti melancong. Jelas terlihat dalam gambar-gambarnya di pantai yang indah dengan pakaian renang yang menunjukkan bentuk badan yang terukir, terutama pada bahagian kaki yang ramping dan punggung yang terbentuk dengan baik. Kalau kita perhatikan kiriman dia sejak tahun 2020, kita boleh nampak perubahan yang ketara. Otot dia makin bertambah, definisi badan lebih jelas, dan saiz serta bentuk badan dia makin seimbang hasil daripada dedikasi bertahun-tahun dalam dunia bina badan. Kamu pula macam mana? Dah kenal ke siapa Alimia ni? Apa pendapat kamu tentang perubahan dia? Komen kat bawah ya. Jangan lupa tekan like dan langgan saluran kami supaya kamu tak terlepas video-video menarik yang akan datang.